Tahu tak, dekat Malaysia ada kampung nama dia kampung Jap. No, jangan salah faham dulu. Bukan orang kampung ni yang tak pakai baju. Tapi nama dia memang macam tu. Dan bukan ni je. Ada banyak lagi nama kampung pelik dekat Malaysia, negara tumpah tanah darahku ini, yang mungkin boleh buat korang garu kepala. Pertama, kita ada kampung tadi. Kampung Bogil dekat Terengganu. Jangan salah faham. Nama ni sebenarnya berasal dari pokok bogil yang banyak tumbuh dekat sini dulu. Jadi itulah sebabnya kenapa nama dia Bogil. Kampung Desa Temu Jodoh Johor. Tempat ni dikatakan dapat nama tu sebab dulu ada majlis perkahwinan 24 pasangan secara serentak, dan pasangan suami isteri yang kahwin masa tu rata-ratanya merupakan peserta rancangan Tanah Muda Kelolaan Kerajaan Negeri Johor. Next, Kampung Dada Kering Pahang. Kampung ni nama Dada Kering sebab dia merujuk kepada tanah yang telah dilombong dan terbekalai dekat situ. Mambang di Awan Perak. Nama ni terjadi sebab ada seorang pegawai Inggeris dulu-dulu, nama dia George Maxwell. Dia yang namakan tempat tu sebagai Mambang di Awan sebab percaya ada seorang mambang atau bidadari yang turun dari Gunung Bujang, Melaka. So, cuba bayangkan kalau korang dilahirkan dekat tempat-tempat tadi. Orang tanya, awak lahir dekat mana? Saya lahir dekat Mambang di Awan. Gitu kau tak nak kalah. And selain daripada nama kampung-kampung ni, ada juga nama-nama lain yang pelik. Kampung Imam Lapar, Terengganu. Kampung Atas Tol, Kampung Seronok, Kampung Baru Jumpa, Kampung Penajis pun ada. Bukan kampung je, jalan pun ada nama pelik. Jalan Microwave. Alright, tu je cerita hari ni. Apa-apa komen, drop dekat bawah. Bye!